Apa jadi bila kau terdampar kat pulau yang tak sepatutnya wujud? Semuanya nampak tenang. Sampailah kau sedar yang semua ni cuma mimpi. Ini bukan game Zelda yang biasa kau main. Legend of Zelda Link's Awakening bukan sekadar remake. Dia mimpi pelik yang susah kau nak lupakan. Legend of Zelda Link's Awakening. Nama yang agak pelik untuk game ni sebab Zelda pun tak ada dalam game ni. Ganon tak ada, Hyrule tak ada. Semua benda yang biasa kita kaitkan dengan Zelda tak ada. Yang ada cuma Link dan satu pulau misteri. It's a brand new world and brand new adventure untuk Link. Berbeza dengan game Zelda yang lain yang offer freedom, open world gameplay, Link's Awakening dia lain sikit. Dia lebih kepada Metroidvania yang mana dunia dia is locked and kau perlukan ability atau item untuk unlock tempat tu. Map dia tak adalah besar, kecil je, tapi dia packed and dense and I like it. Aku lagi suka explore map yang kecil tapi banyak benda yang aku boleh buat daripada big empty open world. Boring. Game ni jarang ada spot kosong dalam map tu. Setiap tempat ada je benda and rahsia yang kau boleh uncover. So essentially, keseluruhan map ni adalah one big beautiful puzzle. Game ni pun kejap je, aku habiskan dalam 15 jam macam tu. Akan tetapi, at first glance game ni nampak macam game untuk budak-budak. Tapi game ni sebenarnya adalah remake untuk Legend of Zelda Link's Awakening dekat Game Boy pada tahun 1993. So game ni sebenarnya adalah untuk budak-budak yang dah tua. Budak kecil tak boleh main game ni sebab ada benda yang dalam game ni memang mengarut. Kau ada burung yang bagi tahu kau apa kena buat. Kau ada patung yang bagi tahu kau apa kau kena buat. Kau ada telefon yang bagi tahu kau apa yang kau kena buat. But even dengan semua bantuan tu, chances are kau still akan stuck eventually somewhere. And aku rasa itulah salah satu kelemahan besar game klasik Zelda atau mana-mana game klasik lain. Kau ada dunia yang besar ni untuk kau explore, tapi kau cuma ada satu jalan yang very specific untuk kau proceed. Memang senang untuk kau miss satu easy queue atau hint dekat dunia dia, and then kau spend 1 jam pusing-pusing satu map, sentuh and serang setiap kejiranan dan makhluk dalam tu, and kau still tak tahu kau kena buat apa. Which make me think macam mana orang dulu habiskan game ni tanpa internet, tanpa guide. Macam mana kau tahu yang kau kena attack di specific bush in the map untuk progress to the next area. Macam mana kau tahu yang enemy ni actually follow movement kau, and untuk kalahkan dia kau kena attack belakang dia, and untuk attack belakang dia kau kena membelakangi dia and then hold attack supaya dia kena damage. Like, how do you know this? Tapi bukan semua puzzle macam ni lah. Maybe dalam 30%, tapi bila kena tu memang frustrating lah. Apart from that, I think the puzzle is good, especially the dungeon. Dia start slow, bagi tahu kau ada mekanik untuk dungeon tu, and bila sampai akhir baru dia bagi yang susah sikit. Another complaint yang aku ada is the performance. Yes, the game is mostly 60fps, tapi once kau transition ke area lain, dia jatuh sampai ke 30fps. Sekali dua okey, tapi kalau selalu memang terasa lah. Nasib baik item and gadget dia best guna. Macam game Metroidvania lain, mula-mula Link lemah, and then as the game progress kau dapat ability and item untuk tolong kau, and it just feels so good to use. Macam mana kau swing across the map using your grappling hook, and kau boleh guna grappling hook tu juga untuk stun enemy. And at first kau dapat shield yang cuma boleh block enemy projectile, tapi nanti kau boleh dapat shield yang boleh deflect balik projectile tu dekat enemy. It's so fun to use and mess around against the enemy. Game ni pun introduce enemy baru bila kau pergi area baru, so kau kena peka lah enemy tu buat apa. Tak boleh spam pedang je. Aku pun suka dia punya art style. Semua karakter nampak macam patung mainan hidup. Dia nampak unik, charming and comel. Dan untuk story dia, it's a fun and tragic in its own way. Soli tengah belayar entah ke mana dalam ribut, and suddenly kapal dia kena petir and dia terdampar dekat Koholint Island. Satu burung datang and bagi tahu Lei yang ada windfish tengah tidur dalam telur besar atas gunung, and some nightmare yang buat ikan tu tak boleh bangun daripada tidur. So Link kena cari 8 musical instrument untuk bangunkan ikan tu dan keluar daripada Koholint Island.
But later, Link dapat tahu yang semua ni sebenarnya berlaku dalam mimpi Windfish tu sendiri. So untuk Link keluar daripada island tu, dia kena bangunkan ikan tu. But at the same time, dia akan musnahkan dunia tu juga. Benda ni bagi emotional weight yang aku tak sangka langsung daripada game sekecil ni. Sebelum ni, semua story game daripada Zelda adalah basically good versus evil and Link kena selamatkan dunia. Tapi dekat Link's Awakening, once kau progress story dia, kau sedar yang matlamat kau adalah untuk hancurkan dunia yang ada sekarang ni. Kalau Link tak bangun, dia akan lemas dekat laut. Tapi kalau dia bangun, dunia yang dia mula untuk kenal ni akan musnah. Which give me mixed feeling bila main game ni. I mean, kau nak progress game ni untuk tahu and experience semua yang game ni offer, but at the same time kau tak nak dunia dia hilang sebab kau dah tertarik dengan dunia dia and karakter dalam game tu. Karakter dalam game ni semua pelik tapi interesting in its own way. And diorang achieve semua ni tanpa cutscene, tanpa voice acting, just dialogue and interaction antara diorang dengan Link. Dan semua tu cukup untuk buat aku rasa ini adalah story Zelda yang paling aku suka setakat ni. Overall, Link's Awakening mungkin nampak kecil tapi jiwa dia besar. Gameplay dia padat, art style dia comel gila, and cerita dia pelik tapi menyentuh hati. It's weird, nostalgic, and honestly one of the most unique Zelda experience aku pernah main. And macam mimpi, Link's Awakening boleh jadi pelik and kadang-kadang mengarut, tapi kadang-kadang mimpi yang paling pelik lah adalah mimpi yang paling susah kita nak lupakan.